Orang hak isbat jihad ni biar. Salah semua. Duduk kata Allah Ta'ala bertepat, Allah Ta'ala berjihad. Tiada ada dalam Quran. Tak ada kalimah itu dalam Quran. Semua itu daripada otak belaka tu. Baik. Kalimah wujud dah tak ada kacau-kacau sangat dalam Quran. Dah tak? Dah tak boleh hadis? Dah. Kalimah wujud dah tak? Pak kacau tak? Oh kacau. Tak kenal tu. Gak upai pun ngakak. Mari kita tengok hubungkan dengan jihad sikit. Nah, ini kita ambil baca sebuah buku ataupun mata akidah. Bagi siapa ni? Bagi Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala sebagai imam ahli sunnati wal jamaah. Lagi dia imam salaf, kerana ia hidup kurun yang 3 lagi. Nah, ia lahir atau beranak pada tahun 238 Hijrah. Jadi matan hak dia ni kita dah maklum dah lah. Namanya Matnul Aqidati Tahawiyyati fi bayani madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Satu matan bukan dengan akidah. Ia dibangsa kepada Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada menyatakan jalanan mazhab, yakni jalanan ahli sunnati wal jamaah. Jadi dalam buku ni ia menyebut juga dan serta juga masalah jihad dalam bentuk menyucikan Allah, membersihkan Allah daripadanya. Belum kita baca hak dia kata berkait dengan jihad tu. Kita baca depan tu dulu sepitah lalu. Nama lain kat depan tu. Berkata ia Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ia kata ta'ala anil huduri. Maha suci, maha bersih ia Allah Ta'ala daripada segala had. Ta'ala ni dalam lugah makna tanazzaha, maha bersih, maha suci daripada had. Had ini dalam bahasa kita agak segala sakatan dah panggil. Sebab itu antara ulama lugah dia beri pengertiannya iaitulah had, iaitulah al-hajmu. Ambil secara mudah faham tak? Bentuk bagi perkara. Hajmu syai', bentuk bagi satu perkara. Sebab itu kita dah tengok zat-zat ataupun perkara-perkara makhluk ni lepas tak sunyi daripada had. Yakni bentuk tu. Apa lagi? Ada pak segi, ada panjang, ada panak, ada bulat katakanlah. Maka Allah Maha Suci, Maha bersih daripadanya. Bahkan ada sebut dalam Jami'ul Ma'ani. Dia kata al-haddu, had itu terkena kepada tarfus syai'ir raqiqa. Mana hujung ataupun tepi bagi suatu perkara hak nipis ataupun hak tepas. Supaya zat kita makhluk ni kalau hala ke atas kepala tu lah, suk sekat tu lah. Hak zat kita manusia tu suk sekat tu, tak ada tu dah. Kita panggil had, dia panggil. Jika hala ke bawah agak tu, tepas tapak kaki dia, tu had kita hala ke bawah suk sekat tu, tak ada tu dah. Allah Maha Suci daripada itu. Wal ghayati, dan segala penghujung. Pasal kita agak segala suk. Al-ghayat dalam bab ni khususnya dengan makna al-ab'adul mahdudah. Segala ukuran yang dihadkan. Seperti zat atau diri perkara makhluk ni, ia tak lepas daripada ghayat, mana ada ukuran yang ditentukan. Panjang, bergiai-giai panas, ia tak lepas daripada Allah Maha Suci daripadanya. Wal arkani, dan segala rukun. Al-arkan, segala rukun dalam bab ni terkena kepada ajza'u syai'i allati la tutahaqqaqu illa biha. Segala juzuk bagi perkara yang tak didapatkan perkara tu malaikat dengan segala juzuk. Bahasa kita orang panggil magai bagi zat, angkota besar bagi zat, orang panggil. Mana terdiri zat dengan dia, tak ada dia, tak ada zat, tak ada lah diri perkara tu. Bagi zat manusia ni kena pada perut, kepala dan lain-lain. Hak ada zat, hak dirti didapat zat manusia tu dengan dia, kita panggil arkan. Apabila ibarat dengan arkan dalam akidah, dalam khususnya dalam menyuci Allah, itulah maksud dia. Wal a'dha'i, dan segala angkata. Arkan tu pun angkata juga, tapi angkata sah. Ni al-a'dha' maksudnya ajza', juzuk-juzuk atau angkata-angkata yang halus-halus, seperti tangan, anak jari, mata, telinga, semua tu. Allah Maha Suci daripadanya. Wal adawati, dan segala adawat. Adawat makna al-alat, segala perkakah. Pasal kita ada alat-alat tangan untuk buat satu perkara tu panggil alat. Maka Allah Maha Suci daripada alatan. Perkakah pada menjadikan makhluk ni ada. Sebab itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah beza dengan jalanan firqah Mujassimah.
Mereka kata Allah mempunyai tangan. Tangan tu angkata. Tangan yang makna angkata itulah alat bagi Allah pada menjadikan setengah-setengah makhluk. Ni kena gibak dia lah. Kemudian kata dia la tahwihil jihatus sittu, tidak meliputi akannya akan Allah Ta'ala oleh segala jihad yang enam, atas bawah kiri kanan belakang depan. Allah Maha Suci daripadanya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak kira ni salafan wa khalafan. Salah khalaf sama tajuk ni, kecuali firqah-firqah yang selain pada ahli sunnah wal jamaah. Itu jelas. Ini tempat kita nak ni. Apa lagi? Kata tak meliputi akannya Allah Ta'ala oleh segala jihad yang enam tu, tak meliputi tu kasairil mubtada'an, seperti sekalian makhluk tu tak. Al-mubtada'an adalah al-makhluqat, segala makhluk. Mana al-mubtada'an artinya segala perkara yang direka, yang ini oleh Allah Ta'ala. Apa lagi dah? Sabit dia nak banding tak ada jihad dengan wujud. Ya kerana jihad-jihad tu perkara yang bahasa reti, bahasa kira hak baru ti. Bukan sedia ada reti dia dah. Ya kita maklum jihad-jihad tu yang masuk dalam amrun i'tibari, perkara bahasa reti, bahasa kira. Tapi reti dia tu baru, bukan sedia. Ya tak serupa dengan wujud yang arti ada, yang masuk dalam kita dengar sifat Allah tu adanya nya Allah Ta'ala. Ni semua mukmin sejak pada Nabi Adam lagi saya masa kiamat wajib kena pegang Allah ada. Belum pada nah alam tu wajib dulu pegang dah ada. Tak ada kan? Tak pegang dah ada kufur. Nama lagi masalah banget tak bertuhan dah pula. Sebab itulah wujud hati ada tu sedia kala lagi, bukan baru. Walaupun wujud-wujud tu juga masuk dalam amrun i'tibari, perkara bahasa hati, bahasa kira. Ketika kata zat Allah ada tu bila sedia kala. Nama lagi kalau kita berlaku di atas satu kaum, satu perkataan pendapat ulama ahli sunnati wal jamaah daripada Asy'ariyah, yang kata wujud tu amrun i'tibari juga, perkara bahasa hati, bahasa kira. Ada setengah kata hal, tak apalah. Jadi kita nampak dalam beza wujud dengan jihad tu, maka tak boleh lah, tak sah nak bangsa jihad kepada Allah, kerana ia baru ti. Nampak lagi dah? Dan mengaji nak faham tu, nampak tak apa. Sebab itulah Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, juga Imam Salaf fil hadis. Iaitulah kana Allah wa lam syai'un ghairuh, ada Allah dan padahal tidak ada sesuatu pun yang selain daripadanya daripada Allah. Allah telah ada, tapi perkara lain daripada Allah tak ada. Ketika tu dia reti ke jihad, tak ada reti lagi pun jihad tu. Apa lagi? Ya kerana jihad tu perkara bahasa reti, nak reti dia mesti dah kena ada penisbahan antara dua perkara ada. Lepas dua perkara ada tu pun makhluk kedua-duanya, baru reti jihad atas bawah kiri kanan belakang depan. Faham tak dah? Ya tak hubung kait dengan Allah. Allah ni ba'in an khalqihi, makna lepas subi daripada makhluknya, makhluk Allah. Tak hubung kait pada Allah dengan makhluk. Sebab Nabi kata ada Allah, tak ada sekarang bersama Allah atau lain pada Allah. Itulah dia kan. Apa lagi? Sebab itulah antara akidah ahli sunnah wal jamaahnya, Allah ada di atas sifatnya yang telah ada, ya Allah atasnya sedia kala. Hana dululah itulah tak berjihad, tak tepat, tak apa. Apa ibarat ulama daripada hadis tu, kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana 'ala ma kan, ay qabla khalqihi kull syai'. Bah wujud-wujud ni mari di mana kaca duk ngaji sangat ayat kan. Mari daripada hadis tu. Kok mana? Kana Allah, kana tu kalau orang ngaji luah reti ada dah. Kata kana pada hadis tu kana tamah. Kana tamah tak kira makna wujidah. Masdar dia ke apa? Tak wujudan. Wujidah, kita nak tasrif betul bina majhulnya. Wujidah, yujadu, wujudan. Wujudan arti apa? Arti ada kan? Maksud ada dalam huraian sifat Allah. Sifat pertama tu tak adanya Allah Ta'ala. Tak mana-mana. Dalam lughah tu kalau tasrif bina maklum, wajada yajidu wijdan, antara masdarnya wujudan, arti adanya Allah Ta'ala. Ya tengok, ulama ni ada mereka baca hadis dengan ilmu. Allah Ta'ala beri pada mereka. Kita ni hanya pandai baca Arab.
Lebih pada tu tak tahu lah. Lepas mula tak faham, ulama kupah. Tak ada kan? Tak faham tu, apabila tak faham tu, tak sanggup nak faham. Seperti ulama faham. Tu jadi seteru dengan benar yang tak faham tu. Apa nak kata wujud-wujud duk mengaji tu, ambil pada hadis tu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم آتنا ما وعدتنا. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم آتنا ما وعدتنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beri sedikit daripada keterangan terhadap kesamaran yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak memahami Islam dengan cara sebenar. Kerana tidak memahami Islam dengan cara sebenar, kerana dia tutupkan diri dan berasa kata apa yang dia duk mengaji itulah Islam yang senguti, Islam hak sungguh. Sebenarnya jauh, sangat-sangat jauh lah daripada apa yang mereka itu faham. Dan hak kita jawab ni bukan kok mana dak, kerana ada orang yang buat kesamaran terhadap majlis kita ataupun kepada manhaj kita. Ini adalah kewajipan kita. Kalaulah kita nak pergi kata kita wajib menerang, maka majlis ni adalah majlis nak menerang dah lah. Kita jangan silap faham kata apabila orang menerang, mana kata ada kekasaran. Itu bukan. Kerana wajib kita tubayyina linnas, kena menyata bagi manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala kata mai sungguh. Setelah daripada kita ni beri ke
terangan kepada seorang daripada hamba Allah Azza wa Jalla yang dia tadi itu duk berasa kata dia tu duduk dalam ariran pengikut bagi Imam Al-Asy'ari. Sebenarnya bukan. Dia ambil sejumlah sahaja daripada pahaman Imam Al-Asy'ari. Yang lain lagi tu ghaliknya muwafaqah dengan Jahmiyah. Dalam masalah nak nafinya sifat Allah Azza wa Jalla, sifat ketinggian Tuhan. Zat Tuhan tak ada atas. Jadi kita beri dia bawa tubik perkataan Ibnu Athiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Maka kita bertangkan dengan ketahrija kita daripada alasan yang bawa datang oleh Imam Al-Bukhari di dalam Khalqi Af'alil Ibad. Maka tak ada beri alasan apa-apa oleh seorang hamba Allah Ta'ala ini. Tak ada beri apa-apa teguran ataupun ilmiah jawapan terhadap apa yang kita kemuka. Dan juga kita beri perkataan yang dikatakan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab Ar-Radd al-Jahmiyah pun dia tak minta apa-apa. Jadi dia ada nak nafi Tuhan atas ni, ia gantung dengan kalam Imam At-Tahawi. Sedangkan Imam At-Tahawi termasuk daripada golongan orang yang mengikut sunnah Nabi. Ikutnya sunnah dalam masalah akidah, bukan Jahmiyah. Sebagaimana ia diterangkan di dalam akidahnya dan di dalam kitab-kitab yang dia tadi itu tulis. Karya dia tu. Cuma bahasa dia lah mereka yang kena tarbiyah takwilnya ayat Quran, takwilnya hadis Nabi, apanya pasalnya, ataupun tak bolehkah mereka nak takwilkan perkataan manusia? Kalau kalam Tuhan boleh takwil, kalam Rasul boleh takwil, kalam manusia nasi puluk. Itu tak? Itu adalah kedudukan mereka. Lalu dia tadi itu bawa datang perkataan Imam At-Tahawi yang nak nafi kata Tuhan atas. Dialah faham. Daripada tok-tok guru dia, dia faham. Apa kita nak kejakkan sangat ni? Karena masalah ni masalah termasuk daripada perkara yang jadinya kewajipan kita kena beriman dengan Tuhan. Masuk dalam usul al-aqidah. Pegangnya akidah kita ni kena tetap kata Allah Ta'ala itu atas. Tak boleh sama sekali nak kata Tuhan tak ada ala luar ala. Ini akidah falsafah. Bukan akidah al-Islamiyah. Lalu dia ambil perkataan Imam At-Tahawi di dalam mata Tahawi. Nak gagal lain, agak kata tak jumpa. Hak kita bawa datang mari, dia tak boleh nak bawa. Bantahan. Karena dia pun tahu. Tepuh Bukhari bila, hari itulah jatuh. Tepuhnya Darimi bila, hari itulah luruh. Itu tak? Lalu dia gantung pada kalam mutasyabihat. Kita ingat tak mereka ini ni Imam Ahmad Syaitana? Haula yatakallamuna bi kalam mutasyabihat. Yakhda'una juhalan nas. Mereka ini cakap dengan perkataan jadi kesamaran yang nak memperdayakan orang awam di kalangan orang yang beriman. Kerana orang awam dia tak ada buat kaji yang gapo, sekadar kata dia dengar apa orang ngajar begitu ke begitulah. Tapi kita sebagai pelajar, sebagai talabatil ilm, kita boleh buatnya ukuran kajian, timbangan, lalu kita boleh tahu. Kerana tiap-tiap mutasyabihat wajib tak kita kena kembali pada muhkamat? Wajib kena kembali pada muhkamat. Nampak tu tak? Dia ambil lagu mana? Ambo ni ambillah kitab yang agak kata orang kita pakai duk ngaji belaka di sini. Kitab apa di sini? Tengok kitab ni. Iaitu kitab Frisai bagi sekalian mukallaf atau kesimpulan iman di atas mazhab salaf. Ada tak? Di atas mazhab salaf. Yang menghimpunkan dia oleh Al-Alim Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Andunisi Al-Mandili. Hak ni galik ke orang tua kita dulu pakak.
sebelum daripada Ahbash dan cara mikir Hasan As-Saqqaf datang mari yang disebarkan oleh seorang daripada hamba Allah Ta'ala yang termakai dengan cara mikir Ahbash dan termakai dengan cara mikir Hasan As-Saqqaf di tanah air kita. Belum pada ni tak ada apa tok guru kita pakai royak kata kita ni mu'tabar belaka. Maka kita nak rajuk haning lah supaya kata nak wi padan dengan tok pakai. Nampak tak? Kita fakir kita ni kepada Allah nah. Fakir kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Tok fakir pada Allah. Kalau tok fakir biasa tangan bawah semua ni tak erat juga lagu tu. Nampak tu tak? Kerja pun tak pandai. Rekah dalam urusan agama, hak tu hak pandai. Wak rekah dalam urusan agama, hak tu hak pandai. Hak lain tak dah. Ini panggil wugi. Karena mereka ini galik ke orang panggil kata orang yang anurak niyum. Pihak anurak niyum tak? Mengkekalkan barang lama. Kena tak kena aku balas ni. Hakaza mereka ini. Kita kena faham sebab tu dia tak ada idea apa-apa. Habislah apa-apa doktor tak tu lah tu. Dia tak ada terbuka akal fikiran sebab manhaj dia duk lagu tu. Tu tak? Kalaulah kita nak misal takutnya jadi tak sesuai lagi pada ini tempat. Ya kita ni boleh kita nak misal sikit. Ya kita ni kena tengok sahih juga. Anta naknya laba dengan daging ayam. Kena perak ayam kapal ke ayam hak besar. Ayam hak besar kan? Kalau perak ayam kapal, jamunglah berapa guni padi pun besar mana? Satu. Tak itu bayar? Ayah akan lagu tu. Begitu juga kalau sebaliknya, kalaulah manhaj tak kena, mengaji lalik sana doktor, ustaz doktor pun dah sepatutlah tu. Tak ada ubah pun. Sebab ia kok tu. Itu dah panggil anurakniyum, mempertahankan barang lama. Kena tak kena aku belah ni. Ini jaga kita. Itu dah ada kita manhaj salah, lah bukan lagu tu. Maka balik kita tengok pada muka 9 atau 93. 93 yang ambil ayat ni, perkataan ni. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ni. Ia kata Allah Ta'ala tadi itu apa dia? Tiada menghimpun akan dia segala pihak yang enam seperti segala yang dibaharukan. Makna kata Tuhan kita ni tak melimputi pihak yang aneh. Sebab Tuhan di sisi dia kata tak boleh berjihad. Kita yang kata Allah Ta'ala fi jihatil ulu berjihad. Kita bawa dah datang perkataan Imam Al-Qurtubi yang nakal daripada salah kata Allah Ta'ala atas mana pada pihak atas. Lalu dia nak bantah perkataan Qurtubi, dia ambil perkataan At-Tahawi. Ambil tak kena cara. Sebab apa? Sebab Imam Tahawi rakyat kata Allah Ta'ala ni tak ada dalam pihak yang enam. Mana pihak yang enam? Atas, bawah. Kiri, kanan, hadapan, belakang. Jadi apa maksud Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala? Daripada ini perkataan. Imam At-Tahawi maksudnya Allah Ta'ala ni bukan makhluk. Bukan makhluk. Karena makhluk tadi itu ya duduk dalam pihak yang enam ini. Makna makhluk ni ada bagi dia atas, ada bagi dia bawah, ada bagi dia depan, ada bagi dia belakang, ada bagi dia kanan, ada bagi dia kiri. Betul tak? Maka dia duduk dalam likungnya tak? Duduk di dalam likungnya. Sebab tu panggil duduk dalam alam. Maka perkataan la tahwihil jihatus sit kasairil mubtada'at. Allah Ta'ala ni tak meliputi oleh pihak yang enam seumpama makhluk yang dia kena jadi. Kena ada Imam Tahawi kata? Kena. Tak ada rakyat sikit pun dalam perkataan ni kata Allah Ta'ala tu tak ada bagi dia atas. Maksudnya Allah Ta'ala tu luar daripada alam ataupun atas daripada sekalian alam. Ya nafikan dengan perkataan ni? La.
Tidak sama sekali. Tapi yang mari syarah kata, dah Allah Ta'ala tadi itu sunyi daripada pihak yang aneh. Seperti kejadian dia semua hak baru ni. Makhluk ni duduk dalam alam. Maka Allah Ta'ala tak boleh nak duduk dalam alam. Kena kalau syarah lagu tu. Tapi Allah Ta'ala atas daripada alam. Adakah At-Tahawi itu hendak dengan ini perkataan? La. Faham yang lagu mana? Ini kalam mutasyabihat. Apabila kalam mutasyabihat, wajib dah kena kembali pada muhkamat. Wajib kita kembali pada muhkamat. Ini cara dia. Nanti kita tengok danah cara putar belik mereka ini, dia akan pusing pula. Sebab tu kita apabila kita mengaji ni tengok molek pada adillah. Jangan tengok kepada putar belik dia. Putar belik dia ni dia pandai. Buat apa? Kerana Allah Ta'ala widya tadi itu jadi ahli kalam. Pandai bercakap. Tapi nak buat apa tak boleh. So, dah situ. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan dia orang belakang. Nampak ada orang belakang. Kerana akidah dia belakang. Apabila akidah dia belakang, maka dia tak boleh belakang. Dia tak sesuai duduk depan. Faham dah tu? Jadi perkara ni apabila duduk lagu tu, dia nak buat lagu mana? Dia nak rayak kata hak belakang dia ni, ataupun hak cakap hak tak boleh buat kerja ni, kena juga boleh sesuai duduk di atas muka dunia ini. Tak lain tak bukan kena guna dua cara. Satu, asin wa dal. Pusing we ketak bedah. Tu sah. Yang kedua, putar dan belik. Faham tak? Putar kau tu betul belik ke. Itu ya. Tak ada cara yang lain yang mereka ini nak bawa datang kepada umat al-Islam. Ini kalam apa ni panggil? Kalam mutasyabihat. Apabila kalam mutasyabihat, nanti kena kembali dak klik pada kalamil muhkamat. Pasti kena klik pada kalamil muhkamat. Baliklah kita akhrisai ni juga. Tengok. Kalamil muhkamat, ayat yang ke, itu apa nama ni, muka yang ke berapa? muka yang ke 89 ni. Ada situ? Saya turut sini. 89. Nampak? Kita tengok sendiri. Batu ni, mata dia. Bawah ni. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Allah Ta'ala terkaya daripada arash dan perkara yang lain daripada arash. Mana Tuhan tak ada tupai arash? Ini akidah muslimin. Faham tak? Ini akidah orang Islam. Muhitun bikulli syai'in. Allah Ta'ala meliputi semua perkara. Semua perkara tu duduk di bawah, apa nama? Bawah kekuasaan Allah, bawahnya perintahan Allah, bawah gegaman Allah, bawah qabdah Tuhan. Kama dia, Tahawi kata na, wa fauqahu. Dan dia tadi itu atas daripada kulli syai'. Wa fauqahu ay fauqa kulli syai'. Boleh tak? Ataupun fauqahu fauqal arsh. Atas daripada arsh. Lepas tu pahaman ni ambil mana? Pahaman ni tak lain tak bukan. Cuba kita tengok pada halaman apa nama ni? 91. Bagi tengok. Halaman 91 tu. Tah tu sikit. Tu. Adapun bahawasanya Allah Ta'ala di atas segala makhluk. Nampak tak tu? Maka iaitu atas yang patut pada dengan kebesarannya. Tidak seperti atas yang baharu. Tengok. Imam At-Tahawi nafi sifat Tuhan atas. Apabila sebut kata Allah Ta'ala itu atas zat serta pangkat tak? Kan pangkat saja. Pangkat saja ni puak-puak ahli kalam. Imam Tahawi tak ada yang cakap lagu tu semata-mata sebab kata bahawasanya Allah Ta'ala. Apa bahawasa Allah Ta'ala? Diri dia serta sifat dia lah. Tu maksud. Atas yang patut pada. Tengok. Seorang Tok Fakir ni. Tok Fakir pun tu wadah. Tapi ngaji pasal fakir. Fakir lagu mana? Ikut Tok Guru Sumat ke apa lah otak. Ya tak ada nak mikir kata hak Tok Guru ayat ni kena ke timbal ke lagu nak. Ya tak tu tertakabur tak boleh ngaji lagu tu. Seolah-olah orang Arab lah ni lah. Kalau lah beli lobak, beli gapo, kalau kita tak makan selalu, punah tawakal. Nak tawakal, beli lobak, beli segala-gala, jangan basuh. Jangan cuci. Hak tu punah tawakal. Buat apa? Kita tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ini supaya.
Lagu mana? Tok Guru ayat gapo jangan timbang. Caya selalu. Pujang mata meh selalu dah. Tok Guru ni warasatul anbiya dah. Tapi di mulut tak ada tu. Bek saka Nabi Qur'an hadis dak. Hak tu kah alat hak sesat dia kata. Hak tu beknya sekadar perkataan orang tu orang ni. Kalau musannifu kata. Nampak tu tak? Hak tu bek hak tu ya galik-galik pun. Tapi Tok Fakir ni kata la. Kena timah lalu. Ni apa yang kata haula mereka ini bataral kalam. Potong percakapan dan tak mau nak kembali klik pada benda yang benar. Cuba kita tengok At-Tahawi ni yang kata gano wa fawqahu sakning tu ke? Tu muhitun bi kulli syai' wa fawqahu atas. Pasal kau depa syarah kata dan Allah Taala jua yang mengetahui hakikat atas itu. Hakikat atas bukan makna. Reti kata atas. Atas daripada arash, atas daripada sekalian makhluk. Reti, bukan tak reti. Tapi hakikat atas lagu mana? Serah Tuhan. Hak ni hak kita dok bawa. Lepas tu dalil, wahai Syekh Qadir, telah berfirman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Hak ni pangkat. Qahiru fawqa ibadihi ni pangkat. Ayatnya, firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Hak ni zat. Takut mereka itu, para mereka atas daripada Tuhan, atas daripada mereka. Ini zat. Mereka ada di langit, bawah daripada zat Allah Azza wa Jalla. Ni sorah. Ini cara hipungkan kalam ulama. Heran tak? Ni cara hipung kalam al-ulama. Siapa dia tak hipung lagu ni, maka orang ni adalah orang yang apa dia? Fi qulubihim zayg. Ada dalam hati dia penyakit. Ambil satu perkataan ulama, kemudian dia potong apa yang ulama kecek, tepat hak yang jadi wadih, dia tak ambil. Dia ambil tepat hak jadi mujmal. Baik, kalau orang nak nafi sifat Tuhan atas sungguh. Okey. Ya boleh ke tak nak bawa data hadis-hadis yang menunjuk Tuhan atas? Boleh tak? Ya nak nafi Tuhan atas, ya boleh tak nak bawa dalil-dalil, hadis-hadis yang ayat Tuhan atas? Boleh tak boleh? Tak. At-Tahawi kata ngano, ni kitab dia ni, tengok sekali lagi. Ni kitab. Ni kitab dia. Ni kitab Syarhu Mushkil al-Athar. Ta'lif al-Imam al-Muhaddith al-Faqih al-Mufassir Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi. Imam Tahawi dah ni. Imam At-Tahawi, juzuk yang ke-13 nah, juzuk yang ke-13. Balik. Pada muka 390 ni. Dia bawa dalil lagi ni. Dia tanya nah, tengok wari hadis. Wari hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wari hadis mana? Hadis ni orang duk royak sama dah ni. Hadis faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah azza wajal. Mana Allah azza wajal? Qalat fis sama', Allah Taala pada atas. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Imam Tahawi wa'ri untuk nak takwil, la untuk nak pakar. Imam Tahawi wa'ri untuk nak tafsirkan. Rakyat kata mazhab salah ni, boleh tanya aina Allah. Cuba tanya mazhab mutakallimin. Pia ratib boleh tanya dengan lafaz aina. Di mana Allah? Tanya. Di mana ni makna apa? Lalu dah. Sebab tu kita ngaji sepik, kita ngaji mazhab ahli kalam. Lepas tu kita nak bantah mazhab salah hak orang Islam duk bawa. Bolehlah tu. Ini tak patut, tak layak. Ni banyak tempat lagi kita bawa tubik sikit-sikit gitu ya. Mudah-mudahan supaya tak melewatkan masa kita sangat. Baik. Dok tunggu. Lepas tu pia lagi hak etikad Allah Ta'ala itu pada pihak atas. Tu pihak tu. Pihak lagi. Pihak ni makna kata pada atas. Bukan makna Allah Ta'ala tu duduk dalam makhluk. Allah Ta'ala tu atas daripada sekalian makhluk. Hak Tahawi raya kata tak ada duduk dalam la tahwihil jihatus sit. Makna kena? Tak ada duduk dalam alam. Tak ada duduk dalam makhluk. Faham lagi? Supaya anak adik kita ni, seumpama makhluk semua duduk
Latah pia kata boleh keluar kepala dia tubik pada ukuk langit. Manusia ke jin ke binatang ke pia? Lah. Semua dok bawah ukuk langit. Bawah ukuk langit tadi tu ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Betul tak? Itu mana jihatus sit. Allah Ta'ala tak gitu. Allah Ta'ala atas daripada itu. Baik. Tolong Tok Pakir tolong jawablah sini sikit. Panggil Tok Pakir tak apa dah. Ni hak kita duk royak ni ke? Ni tafsir apa ni? Duk royak dah kata. Kalau nak bantah-bantah di alasih kita waktu baik. Jami'u li ahkamil Quran li Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. Tok guru kita juga ni Muhammad Ibrahim Hafnawi ni. Tok guru duk ngajar di Tonto Kisim Fiqh. Main ngajar di Azhar kitab Lumat bagi Syirazi. Ya syarah sedak. Lepas tu orang dalam tu takut. Orang berkesan dengan Muhammad Ibrahim Hafnawi ni, ramai di kalangan pelajar-pelajar, di-stopkan. Diberhentikan pengajian dia. Kerana dalam tu pun ada kaki tangan juga. Bahasa saya panggil misensai. Kita kena faham agak ni, duduk dalam dunia ni. Bukan mana orang alim semua tu boleh nak naik. Lah. Ya ada kaki tangan dia nak boleh naik tu, kalau lah tak erti pun tak apa, tapi adanya orang apa panggil? Sen kuai cap panggil. Hak tu gak boleh naik besar. Sebab tu kita tak sah lah balas tu. Allah Ta'ala lari kita lah tu. Lari kita. Balik tengok. Pada perkataan dok rakyat dah. Bantah-bantah sini dah. Ya rakyat sini ni agak kata Qurtubi rakyat dengan cara nyata. Nyata ke mana? Hak tu baik bercerak sikit. Tengok sini. Dia kata di sini ni. Dia kata falaisa bi jihati fawqin indahum ni sini. Allah Ta'ala tak ada pada pihak atas di sisi mereka. Sisi mereka ni pihak Ahlul Kalam. Kamu Ahlul Kalam insaf. Sudah. Kata kamu balas ni. Dan kamu jangan duk bubuh orang tak serupa dengan kamu. Kata Allah Ta'ala tadi itu mereka i'tikad Allah Ta'ala ni ada bawah daripada pihak. Lah. Kamu tak ada mengaji pihak dari sisi mazhab salaf. Pihak-pihak ni mana pihak atas. Atas daripada sekalian makhluk. Panggil pihak juga. Walaupun tercerai dia daripada segala makhluk. Pihak tu hak rakyat ni. Kenapa tak boleh kata Tuhan atas di sisi mereka? Sebab apa? Sebab dia kenal Tuhan dengan cara berjiring-berjising. Tiap-tiap perkara berjiring, pastilah dia kata kena mengambil tepat. Lepas tu Tuhan tak ada mengambil tepat. Lepas bagaimana Tuhan nak atas? Dia dah buta tu ya. Lepas tu tanya, pisau apabila kuning, hak hijau dulu tu hidup di mana? Dia mesti kata ya. Hak tu tak akal dia. Nampak tu tak? Hak tu dia kata Arab ni tak kekal dua masa. Sebab tu Rusa dia kata Nabi Muhammad sekarang bukan Nabi. Sebab Nabi mati. Nabi wafat, Nabi apa lagi? Sifat kenabian kerasulan bukan habis dengan sebab kewafatan. Tu mazhab dia. Ngaji pasal tu. Agak kata orang sini tak ada lah balas tu. Kita nak kecek hak sungguh. Hak kita ni celuk-celuk gitu ya. Bukan hak sungguh. Nampak tu tak? Bukan hak sungguh. Li'annahu yalzam min dhalika indahum. Tengok Imam Qurtubi kata indahum. Indaman. Ahli kalam. Mataktassa bi jihatin. Kalulah dia tertentu dengan jihad. Ayyakuna fi makan au hayizin. Duk tepat ataupun duk bucu mana-mana. Wa yalzamu alal makan wa tahayyuzi al harakatu was sukun lil mutahayyiz. Lazim bagi perkara yang mengambil tepat dan ambilnya ruang bergerak dan dia bagi perkara yang mengambil itu wa taghayyur wal hudus. Jadi ubah jadi baru. Maka kamu dengar sini ni hak kamu. Hadza qaulul mutakallimin. Ni pendapat ahli kalam. Imam Qurtubi jawab hak ni kena ni.
Nak pergi tolak tak pergi ni tak usah buat. Kata, dak ni dia silap. Tak usah. Hak kamu balas ni. Hak kami balas mana? Ni hak kami. Wa qad kana salaful awal. Boleh juga. Salah dulu. Macam awal boleh. Baca jamak apa tak apa. Radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafyil jihad. Ya tak nafi jihad. Wala yantiquna bidzalik, kata Tuhan tak pihak tak jihad, tak kata dah tu, tak kecek. Bal nataquhum wal kafatu. Bah kafwa ni kecek semua bi itsbatiha ai isbatil jihad. Isbat jihad ke apa? Jihatil fawq. Pada pihak atas. Lillahi tabaraka wa ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Kama nataqa kitabuhu. Sebab tu ayat kata atas. Malaikat ada mana? Langit. Patut atas pada dia pia Allah. Tak pihak. Arash ada mana? Bumi ke atas? Atas. Allah Ta'ala tadi atas pada arash. Tak pihak. Hak ni dalam mazhab kita. Kamu nak mazhab kamu? Lah. Falyatafaddal. Tapi jangan tuduh orang pergi seumpama salaf. Kata mujassimah musyabbihah. Ini berdosa. Tak orang nak mengaji tasawuf lah kalau tak reti hak ni. Allah lah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lah punya tahu. Sebab tok guru dia syarah, dia tak mikir. Kalau yang mikir sikit reti, dia tengok lagi tak dah tok guru dia syarah, kata ni bukan. Dia kata bukan. Payah. Orang tengok arnak jadi kucing. Arnak nak cerak-cerak dah kena buat sate arnak. Tok guru dia kata kucing ni payah. Kucing. Tak boleh hangkai, dia kata. Dia tengok arnak cerak-cerak, dia kata kucing. Tok guru kata kucing. Kalau gitu tak sah, kucing lah tu. Dia percaya ke orang lebih percaya daripada otak hak dia boleh tengok, boleh fikir. Ni apa panggil kesiqah, ni apa panggil fikrah sufi. Falsafiyah sufi belah tu. Sebab tu dia boleh buat belaka nama ni. Tujung. Menyelai. Allah lah. Subhanallah. Fikrah sufi ni sebab tu orang putih ni akik tangan wih dia. Dia tak kena musuh banyak dengan orang putih dengan orang barat. Sebab dia tahu kata ni boleh akik tangan wih. Sebab tu hai raya. Wa akhbarat rusuluhu. Rasul ayat tu atas. Tak aina Allah fis sama' sana tu. Tak atas. Lepas tu Tuhan kata, Nabi itu Qurtubi kata walam yunkir ahadun minas salafis salih. Tak ada ingkar sarih bau pun. Annahu istawa ala arsy haqiqatan kama jazan. Haqiqah ni mazhab salaf. Mazhab kamu nak kata majaz, tu hak kamu. Hak kami balah ni. Allah lah. Lepas tu wa inna ma jahilu ma'na al-istiwa ka kaifiyat al-istiwa. Makna kaifiyatil istiwa. Bagaimana kita tak tahu. Supaya Syekh Qadir saat ni raya. Dalam firsai. Hakikat kita serah Tuhan. Hakikat tu kaifiyat dah. Pamari tok pakai ni ngaji mana lah tu. Tak lain tak bukan, tak ada lah senarai. Sebab tu apabila musyawarah ulama dunia, orang tak panggil. Orang tak panggil. Orang tahu harga. Apa? Kerana rakyat tak ada lah kitab, tak ada lah senarai. Malu kau orang lagu tu. Tak ulama je dak kira apabila musyawarah dunia, ulama seluruh dunia tak panggil. Boleh kalah tu. Hak ni kita kena mikir. Kita orang duk ngaji ni kena mikir. Lepas tu nak tuduh orang hari-hari. Anak murid molek-molek. Saya yakin kata anak murid hak molek-molek. Tapi tarbiyah salah. Tarbiyah tu salah. Kita tak boleh lah. Hak kita dak jawab ni jangan dengar sekerak. Dengar kepala cerita kata. Terutama orang tak asub tu. Dengar dulu kepala cerita. Kita dak rakyat kerana kita dah mempertahankan maruah kita. Bukan makna kita dak rakyat orang tak ada kata apa kita. Ni dak ngajarlah hak demo. Kamu pun ngajar hak kamu lah. Jangan tuduh orang. Kamu tuduh bila, kami beri alasan. Sebab di sisi kita terang-terang ulama-ulama Islam kita rakyat. Bukanlah seumpama mereka itu khayal. Tu dah ada rakyat ni nah. Kalau bahasa kata ada rank,
Kupah tengok sini kata tak kena lah mana. Lepas tu nak orang hak tuduh tu. Tak serat tim bola lah. Sore-sore tengok orang hak tuduh tu lah mana. Tu tak? Tu dia. Kama dia. Kenal Syekh Abdul Qadir Jilani. Mujassimah, hak ni besar sekali, mujassimah besar sekali. Ni kitab apa ni? Al-Ghunyah li Talib Tariqil Haq Azza wa Jal. Bagi dia. Lil Imam Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jilani. Imam Jilani rahimahullahu ta'ala. Abdul Qadir Jilani. Buka lagi. Tengok. Ni bab apa dia? Ni bab Babu fi ma'rifatis sani'i azza wa jal. Bab kita nak kenal Allah azza wa jal. Bab apa? Kita nak kenal Allah azza wa jal. Lepas tu cara nak kenal lagu mana? Ambil sini. Wa huwa bi jihatil ulu. Sedangkan dia itu pada pihak atas. Nak kata kan? Jilani ni mujassimah. Di sini ni kena faham lagu lain. Tok guru kita tak faham lah tu. Tok guru mana? Tok guru orang tak ada panggil pergi kana, duduk rumah. Alim sore. Kena tengok ibarat kita lah juga kita nak percaya. Jihad ni nak kita tafsir lah mana? Wak kaedah zahir bukan murah. Kalau gitu pejam mata, jalan. Sebab apa? Hak tu hak zahir. Hak murak nampak. Terah tengok. Pejam mata. Lepas tu bawa kereta. Buat apa? Sebab kita nampak sebenarnya kita tak ada pejam kali. Terah tengok. Kaedah khorban. Kalau kita kecek lagu ni, agak kata ada perut dah ti. Tapi tuduh ke orang mujassimah musyabihah, Allah sedak kata. Menepati orang tak ada alasan lah. Indana adillah wa burhan. Ada keterangan yang kita ada ikut. Syekh Abdul Qadir kata mana? Wa huwa bi jihatil ulu mustawin 'alal 'arsy muhtawin 'alal mulk muhitu ilmihi bil asya'. Dia pada pihak atas istiwa di atas arasy dan dia meliputi milik segala-gala dan dia meliputi ilmu dia segala-gala perkara. Lalu dia baca ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah Ta'ala tu naik semua kepujian-puji. Benda-benda kita kecek molek tu. Amalan soleh, yarfa'u. Naik kepada Allah Azza wa Jal. Nak katakan, ni cara nak kenal tu hedah ni. Itu kitab Wahabi tu. Bukan kitab Syekh Qadir tu. Kitab Ghunyah ni ada 80 nuskhah makhtutah, dia kata. Royak ke biar boleh tu. Royak pada orang ngaji, orang buat kaji di petani kita. Sebab tu orang pakat boleh terima. Kalau royak orang Arab, orang tak ada buat kaji, orang tak ada mengaji, orang tak cidik, orang tak ada bolehnya, ada kebolehan dalam masalah buat kaji, royak orang pakat tak terima. Tapi sini terima sebab apa alim belaka. Pemari royak kitab Ibanah tu lah. Ada 70 nuskhah. Kalau royak di negeri Arab ni, orang pakat terima, orang tak terima. Buat apa? Sebab puak ni tak ada kajian. Puak ngaji tak siapa. Puak biasanya kata kalau nak kecek kasar, puak bodoh lah kecek mudah orang Arab ni. Tapi orang kita sini ni orang alim. Puak kajian hebat. Gisi tu Arab puak fasih molek. Tergitu dan gini sebagainya. 70 nuskhah. Makhtutat daripada kitab Al-Ibanah. Semua tadi tak sama belaka. Oh, begitu lalu tok guru kita dah. Ya, kata. Sebab tu tak boleh terima Ibanah. Hendak situ. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Hendak situ. Kita tak sedap. Apa? Kerana kita agak kata benda tadi itu ugi masa kita. Ugi masa kita. So lagi, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nama Syekh Abdul Qadir. Kita nak baca tepat yang jadi maudhu' hak kita nak membicara. Lama doa kata, tengok tu tak ada ambil habis itu. Pia katik baca Quran Maghrib saat ni, Isya saat ni baca sebuah. Kalau kita baca hak nak Fatihah tu tak apa lah, lepas tu surah pada tu.
Acah nak. Daripada ayat Baqarah boleh 5 ayat ke 10 ayat kata pergi. Ni tak beriman pada Quran sebuah tu. Apa panggil teori apalah tu. Apa panggil teori orang alim. Nampak tu dah? Orang yang hebat. Orang yang panggil saqafah. Tu teori lagu tu. Allah lah. Subhanal Malik. Jauh kita, jauh daripada tu. Minta Tuhan jauh. Dia katakan, وَيَنْ بَغِ إِطْلَاقُ صِفَةِ الْإِسْتِوَاءِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ. Syekh Abdul Qadir Jilani. Sayugia kita itlaq sifat istiwa dengan ketiada takwil. Sah takwil apa? Imam Haramain apa harai takwil. Dia dalam kitab Aqidatun Nazamiyah pada akhir hayat dia. Itu cara dia. Wa annahu istiwa'u zati 'alal 'arsy. Istiwa zat di atas arasy. Zat dah tu. Kan nak kita terjemahlah mana zat tu? Tak lagi lah. Zat ke zat? La 'alal ma'na al-qu'udi wal mumassah kama qalatil mujassimati wal karramiyah. Tak di atas makna duduk menyatak dan bersetuh tupai arasy sebagaimana Mujassimah dan Karramiyah kata. Hak ni hak Mujassimah Karramiyah. Kita tak ada ikut. Allah Ta'ala tertinggi zat dia di atas arasy. Ya. Tapi di atas makna duduk sila, bertambung, tepek gitu, tupai arasy. La. Hak tu Mujassimah Karramiyah. Kita tak terima. Syekh Abdul Qadir kata hak tu bukan. Wala. Dan juga tidak wala 'alal ma'na al-'ulu wal rif'ah kama qalatil al-asy'ariyah, dan tidak juga istiwa tadi itu di atas makna tinggi pangkat sebagaimana puak-puak Asy'ariyah dok kata. Ni pun bukan juga. Bukan. Wala 'ala ma'na al-istila' wal ghalabah kama qalatil mu'tazilah, dan tidak juga di atas makna meretah dan kuasa sebagaimana puak Mu'tazilah dok kata. Hak kita belah mana? Istiwa zat alal arsh. Istiwa zat tu. Mana zat tu ada atas sungguh tak? Sungguh. Ni akidah dia. Akidah Tok Wali Besar Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam mana? Dalam kitab dia Ghunyah bab ma'rifati fi ma'rifati sani' jalla wa ala. Ni kata kan? Sebab itulah kita tadi itu tak si bertaksub. Tak si bertaksub. Nampak tu tak? Kita nak tengok pada alasan. Lepas apabila tak ada alasan, kita pergi cari alasan. Jangan kita pergi kata kat orang. Ni tak hajar anak murid. Maki. Lepas pada tu, kita mengajak. Lepas pada tu kita cari hal pribadi. Qabbahumullah. Lagu tu minta Allah Ta'ala menjauhkan benda-benda lagu tu. Minta Allah Ta'ala menjauhkan lagu tu. Ini apa yang kata benda-benda yang kita tak sesuai nak buat hijau lagu tu. Tu tak? Habis itu. Kama dia. Sebagai kitab yang terakhir. Mudah. Ni kitab apa? Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Lil Imam Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Mati bila? 280 Hijriah. Ayah katakan no. Tengok ulama salah. Ni anak murid Imam Ahmad dah. Anak murid Imam Ahmad, anak murid Buaiti, anak murid Ali ibn Madini, puak ni. Tengok pada muka ni 24. Ni baru kena cara ni. Kita nak gapo-gapo, kita nak dengan cara, kita nak dengan apa? Dengan alasan. Ia katakan no. Syuf. Hadis ni dulu. Hadis ni yawari dalam rakam 12. Daripada qala al-imam wa bi sanadi ila al-imam Ad-Darimi rahimahullahu taala qala haddatsana Yahya bin Yahya At-Taimi. Tu dia kata gitu. Telah mengkhabar akan daku oleh Yahya anak Yahya At-Taimi. Qala qara'tu ala Malik bin Anas. Aku baca di atas Imam Malik bin Anas. An Hilal bin Usamah, daripada Hilal ibni Usamah, an Atha ibn Yasar, an Muawiyah bin Hakam As-Sulamilah rahimahullahu taala. Akhirnya mari kita tengok, dia kata gini. Dia kata, faqultu ya Rasulullah. Tengok hadis sikit. Annahu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah.
Aku pergi jumpa dengan Nabi. Lepas tu aku tanyakan Nabi alaihissalam. Inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman. Jariyah aku ni duk pegang kambing. Faji'tuha fafuqidat syatun minal ghanam. Fasa'altuha anha faqala akalaha adh-dhi'bu. Tu. Aku pun pergi jumpa dengan dia kata. Satu hari kita tanya mana bapak kambing hak gemuk besar tu. Lalu dia pun kata, bapak kambing hak besar hak tua duk saya tadi itu kena makan oleh serigala. Fa asiftu alaiha wa kuntu min bani Adam fatalamtu wajhaha. Maka aku pun rasa rusing sebab aku ni termasuk daripada anak Adam. Maka aku pun tapar muka dia. Tapar muka. Wa alayya raqabatun afa'atuqaha, dia kata. Aku nak pelepaskan dia boleh tak? Nak merdekakan dia boleh tak? Sebab aku ni rasa salah besar dah ni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Nabi tanya, aina Allah? Faqalat fi sama, Allah Taala pada atas. Qala man ana? Siapa mu? Aku ni siapa? Qala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala i'tiqha. Kalau gitu memerdekakan dia. Lalu Al-Imam Ad-Darimi syarah kata gano. Tengok. Qala Abu Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala fa fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza. Pada ini hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dalilun, satu dalil, satu keterangan ala anna rajula di atas bahwasanya seorang lelaki tu idza lam ya'lam, kalau dia tak tahu anna Allah azza wa jalla fis sama' dunal ard, ada pada atas bukan duk bombing, falaysa bimumin, bukan orang beriman. Walau kana abdan fa'u'tiqa lam yajuz fi raqabatin mu'minatin. Kalaulah hamba kita nak merdeka, maka tak harus kita nak merdekakan hamba yang beriman. Dalam arti kata kalau kita salah dengan Tuhan kena bayar, kita kena merdeka hamba yang beriman. Kalau dia tak tahu Tuhan tadi itu atas, maka hamba tu kita merdeka tak sah. Idh la ya'lam anna Allah fis sama'. Sebab dia tak tahu kata Allah Ta'ala pada atas. Ala tara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tengok ke sedangkan kita tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ja'ala amarata imaniha ma'rifataha anna Allah fis sama'. Nabi buat percamai kata orang ni orang beriman atau beriman, tengok kata orang tu kenal tak Tuhan di atas. Tuhan ada pada atas. Kenal ke tak kenal? Itu dia. Kama dia turun mari sikit supaya tak melewatkan masa. Fallahu tabaraka wa ta'ala fauqa arsyihi, atas pada arsy, fauqa samawatihi, atas daripada sekalian langit, bainun min khalqihi, dia tercerai zat dia daripada arsy. Faman lam ya'rifhu bidzalika, siapa dia tak tahu balah tu, iman tak reti balah ni, lam ya'rif ilahahu alladhi ya'budu, sebab dia orang pasal tu tak kenal Tuhan yang ada ibadat. Nak kata kan dia nak lawan tu, ataupun tok pakai ni nak ayat kita tanya tok tuan tu Darimi tu bukan ahli sunnah. Cik isbat mari dalam kitab terjemah ulama mana kecek balah tu. Kahak pura-pura jadi ulama hak bukan ulama, pakai ulama mai royak dengan itu perkataan. Apa kita lagi puja hak bukan ulama ni nyanyi kita. Wa ilmuhu min fawqil arsy bi aqsa khalqihi. Ilmu Allah Taala itu pada atas sampai kepada bawah hamba dia. Wa adnahum wahid. Hak bawah duk mana? Tuhan tahu belaka. Wala yab'udu anhu syai'. Tak ada terjauh daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tak ada perkara yang tergaib daripada Allah Taala sebiji sawi pun langit ataupun bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Taala, amma yasifuhu al-mu'attiluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Taala daripada mereka-mereka yang mengurangkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala sebagai tinggi yang maha bersih. Gana nak kata. Sebab itulah wa'ri perkataan Tahawi nak bantu akidah kita hak Jahmi ni, ya tak bukan. Okay. Akidah kita terang, ada dengan kitab, ada dengan ulama. Walaupun Imam Qurtubi tu Asy'ari,
tetapi yang royak tadi itu betul. Yang royak tadi itu betul. Maka sekadar itulah insya-Allah supaya kita ni orang sunnah kuat lagi dengan alasan yang kita tadi itu kemuka dan kita minta jauh daripada pegangan-pegangan yang tak tahu mari di mana. Itu bukan akidah yang disebarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikenalkan oleh tokoh-tokoh ulama salafis salih dulu menegakkan perkara-perkara tersebut sebagaimana yang menjelaskan perkara tadi itu oleh tokoh-tokoh imam kita dengan alasan-alasan yang kita telah kemukakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.